Ini adalah pemandangan chalet dari bahagian belakang, bahagian pantai. Wah, cantik pantai. Jom kita berjalan sampai ke sempadan pantai. Ini adalah keadaan pantai. Sekarang kira-kira jam 12.30 hari. Pantai kelihatan tenang. Sepadan pantai dengan chalet terdapat resort pantai kira-kira 30 meter. Okay, sekarang saya berada di hadapan chalet. So di sebelah sana dari arah Kuantan Pahang, dari arah sana ialah dari arah Bandar Kuala Terengganu. Ini keadaan chalet dari tepi jalan.